Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muizzuddin bin Muhammad Ridwan daripada PIM 6 ingin membentangkan satu tugasan persembahan persembahan GICS 1082 yang bertajuk Potensi Tenaga yang Boleh Diperbaharui di Malaysia. Jadi ini merupakan biodata pelajar saya. Baik, sebelum itu mari kita kenali apa itu tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui bermaksud tenaga yang dijana semula daripada sumber semula jadi yang tidak akan habis dan sentiasa diperbaharui secara semula jadi dalam tempoh masa yang singkat, seperti cahaya matahari, angin, ombak dan air. Ia juga merupakan alternatif bersih, selamat dan mesra alam kepada bahan api fosil yang mengurangkan pencemaran serta kesan perubahan iklim. Jadi kita pergi kepada jenis-jenis tenaga yang boleh diperbaharui. Pertama sekali, tenaga biomas ataupun dikenali sebagai tenaga biogesim. Tenaga ni kita boleh dapati di negara seperti negara India. Seterusnya, tenaga hidroelektrik. Ianya kita boleh dapatinya di Malaysia seperti di Empang dan Kenyir. Seterusnya, tenaga geoterma kita boleh dapatinya di Indonesia. Tenaga angin ada juga di Malaysia dan tenaga solar banyak didapati di negara kita. Okay, pertama sekali saya akan menerangkan tentang tenaga solar. Jadi tenaga solar ni dia menggunakan cahaya matahari. Ianya ditukar daripada sinaran UV itu kepada elektrik melalui panel solar. Tenaga solar ni juga banyak digunakan di negara yang menerima cahaya matahari yang cukup seperti di negara-negara tropika. Apa kelebihan tenaga solar ni? Jadi kelebihan tenaga solar ni dia mesra alam. Ia juga merupakan sumber tenaga yang banyak, tidak menghasilkan gas rumah hijau dan dia juga menjadikannya alternatif yang lestari kepada bahan api fosil. Jadi terdapat banyaklah kegunaan tenaga solar ni. Dan banyak juga negara yang menggunakan tenaga solar ni berbanding alternatif yang lain. Okey, untuk tenaga angin pula. Tenaga angin ni dia menggunakan turbin angin yang kipas tu atas tu. Di mana tenaga elektriknya dihasilkan apabila bilah turbin itu berputar. Biasanya ia dipasang di kawasan yang mempunyai angin kuat, di kawasan lapang, tepi pantai. Jadi turbin ni juga boleh dibina di darat atau di laut. Terutama di laut tu seperti di offshore wind. Jadi yang specialnya sistem tenaga ni tidak memerlukan bahan api langsung. Untuk kelebihannya pula, ia tidak menghasilkan pencemaran udara. Ia juga dapat mengurangkan pelepasan karbon. Sumber tenaganya dapat berterusan selagi mana tempat tersebut mempunyai angin yang kuat. Lepas tu, kos operasi dia sangat rendah selepas pemasangan, tapi semasa pemasangan tu tinggi jugalah kos dia. Dapat menjana tenaga dalam jumlah yang besar. Ia juga dapat menyumbang kepada pembangunan tenaga hijau. Maksudnya dia tidak mencemarkan alam sekitar. Seterusnya kita pergi kepada tenaga hidroelektrik. Seperti mana kita tengok dalam gambar tu, itu merupakan satu umpangan yang di mana
menggunakan tenaga daripada aliran air, sama ada aliran air sungai ataupun tasik. Biasanya ianya dijana melalui empangan di sungai. Air yang mengalir melalui, empangan itu akan memutarkan sebuah turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ia juga merupakan salah satu sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang paling lama digunakan. Di mana ia digunakan secara meluas di banyak negara. Jadi tenaga hidroelektrik ni tidak asing lagi bagi kita kerana kita menggunakan banyak banyak, banyak sumber tenaga ini di negara kita. Sebab apa? Ia mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah ia dapat menghasilkan tenaga elektrik yang stabil. Maknanya dia boleh menghasilkan tenaga yang banyak. Dia tidak menghasilkan pencemaran udara. Ia kos kos operasinya pula, selepas pembinaan sangatlah rendah. Tapi semasa pembinaan menggunakan kos yang banyak jugalah. Ia boleh menghasilkan tenaga elektrik dalam jumlah yang besar. Empangan juga boleh digunakan untuk kawalan banjir dan bekalan air. Okey, seterusnya kita pergi kepada biomas ataupun kita kenali sebagai bioGC. Jadi tenaga ni kurang kita dengar sebab apa? Sebab di Malaysia kurang menggunakan alternatif ini. Ia disebabkan dia antara sebabnya ialah ia menggunakan bahan organik sebagai sumber tenaga. Contohnya sistem pertanian, kayu, sisa makanan dan haiwan-haiwan yang mati. Jadi tenaga ini dihasilkan melalui proses pembakaran ataupun penukaran biologi. Proses ini banyak digunakan di kawasan-kawasan pertanian lah. Jadi kelebihannya ia dapat mengurangkan sisa buangan pertanian daripada contohnya macam dapat mengelakkan pencemaran bau. Jadi sumber tenaga ni dapat mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil. Ia juga menjana tenaga daripada bahan yang sebelum ini dianggap sebagai sisa buangan lah. Jadi ia juga dapat menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi serta sektor pertanian. Dan akhir sekali tenaga geotermal. Tenaga ni jarang kita dapat temui sebab apa? Sebab tenaga ni menggunakan haba dari dalam bumi sebagai sumber tenaga. Tapi di negara kita terdapat satu kawasan yang menggunakan tenaga geotermal ni, tapi dalam status percubaan. Tenaga ni dihasilkan daripada wap panas atau air panas di bawah tanah. Terutamanya kita boleh dapati tenaga geotermal ni digunakan di Indonesia sebab di sana terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif, di mana tanah tersebut di kawasan tersebut mempunyai wap panas ataupun air yang panas di bawah tanah. Jadi wap panas tersebut digunakan untuk memutar dia punya turbin bagi menjana elektrik. Biasanya ia terdapat di kawasan aktiviti gunung berapi atau kawasan panas di bumi. Sumber tenaga ianya stabil dan berterusan, tidak akan habis, tidak bergantung kepada cuaca seperti solar ataupun angin. Ia juga digunakan untuk menjana elektrik dan juga pemanasan. Antara kelebihannya ialah sumber tenaga ni bersara alam, tidak menimbulkan pencemaran alam.
ia menghasilkan pelepasan karbon yang sangat rendah. Ia boleh menjana tenaga secara berterusan selama 24 jam kerana ia daripada wap di bawah bumi. Tenaga ini bergantung kepada keadaan cuaca. Tidak bergantung kepada keadaan cuaca. Lepas tu dia punya kos yang relatif rendah selepas pembinaan. Ia juga mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan ini boleh bertahan dalam masa yang lama. Okay, seterusnya kita akan melihat kepada potensi pasaran tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia. Pertama sekali ialah peningkatan permintaan tenaga. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan populasi, permintaan terhadap tenaga di Malaysia ni semakin meningkat. Oleh itu, tenaga boleh diperbaharui dilihat sebagai salah satu alternatif penting bagi memenuhi keperluan tenaga negara pada masa hadapan. Keduanya ialah Malaysia mempunyai sumber semula jadi yang mencukupi untuk membangunkan tenaga yang boleh diperbaharui. Sebagai contoh, Malaysia menerima cahaya matahari sepanjang tahun yang sesuai untuk pembangunan tenaga solar. Selain itu, negara kita juga mempunyai banyak sungai yang berpotensi untuk menjana tenaga hidroelektrik serta sisa pertanian seperti kelapa sawit yang boleh digunakan sebagai sumber biogising. Seterusnya ialah sokongan daripada pihak kerajaan. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai dasar dan inisiatif untuk menggalakkan penggunaan tenaga ni boleh diperbaharui ini seperti pembangunan projek tenaga solar dan tenaga hijau di beberapa kawasan. Dan akhir sekali, sektor tenaga boleh diperbaharui juga berpotensi membuka peluang ekonomi yang besar. Hal ini kerana industri ini mampu menarik pelaburan baharu serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang teknologi tenaga hijau di Malaysia. Seterusnya, kita akan melihat pula kepada beberapa cabaran dalam pembangunan dan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui ini. Jadi antara cabaran utamanya ialah kos permulaannya agak tinggi. Mana pemasangan teknologi ini seperti panel solar, turbin angin dan empangan hidro ni memerlukan kos pelaburan yang besar pada peringkat awalnya. Hal ini boleh menjadi halangan kepada sesetengah pihak walaupun kos penyelenggaraannya dalam jangka masa panjang adalah lebih rendah. Selain itu, tenaga boleh diperbaharui ini juga bergantung kepada faktor cuaca. Sebagai contoh, tenaga solar ni memerlukan cahaya matahari yang mencukupi untuk menjana elektrik. Manakala tenaga angin pula bergantung kepada kelajuan angin yang diaruskan. Oleh itu, perubahan cuaca ni boleh menyebabkan penghasilan tenaga menjadi tidak stabil. Di samping itu pula, terdapat juga cabaran dari segi teknologi dan infrastruktur. Sesetengah teknologi tenaga yang boleh diperbaharui ini masih dalam proses perkembangan dan memerlukan kos yang tinggi. Di mana infrastruktur tenaga juga perlu dipertingkatkan bagi memastikan tenaga yang dijana dapat disalurkan dengan lebih efisien. Selain akhir sekali, terdapat juga kekangan dari segi kawasan dan juga sumber. Tidak semua kawasan ni sesuai untuk pembangunan projek tanah yang boleh diperbaharui ini. Contohnya turbin angin memerlukan kawasan yang mempunyai angin yang kuat dan stabil. Manakala projek hidroelektrik pula memerlukan kawasan sungai atau kawasan
ataupun kawasan empangan yang sesuai lah. Jadi kesimpulannya, walaupun tenaga boleh diperbaharui ini mempunyai banyak kelebihan, namun terdapat juga beberapa cabaran yang perlu kita atasi bagi memastikan penggunaannya dapat diperluaskan pada masa hadapan. Okey, akhir sekali, ah, setiap cabaran yang kita lalui mesti ada kelebihannya. Jadi, apa kelebihan, sumber tenaga yang boleh diperbaharui ni? Jadi antara kelebihan utamanya ialah, ah, sumber tenaga yang boleh diperbaharui ni lebih mesra alam lah, lebih boleh dikatakan. Tenaga ini tidak menghasilkan pencemaran udara yang tinggi seperti bahan api fosil. Oleh itu, penggunaan tenaga boleh diperbarui ini dapat membantu dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau serta menjaga kelestarian alam sekitar. Selain itu, tenaga boleh diperbaharui juga uh, merupakan sumber tenaga yang berterusan, tidak akan habis. Sumber seperti cahaya matahari, angin dan air sentiasa bersedia secara semula jadi dan tidak akan habis jika digunakan dalam walaupun digunakan dalam jangka masa yang panjang. Hal ini menjadikan tenaga boleh diperbaharui ini sangat sesuai untuk kegunaan pada masa hadapan. Di samping itu, penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui juga dapat mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil, bahan api fosil seperti arang batu, minyak dan gas asli. Dengan penggunaan tenaga alternatif ini, negara dapat meningkatkan keselamatan tenaga serta mengurangkan risiko kekurangan sumber tenaga pada masa akan datang. Akhir sekali, pembangunan tenaga boleh diperbaharui juga mampu menjana peluang ekonomi Industri tenaga hijau dapat membuka peluang pekerjaan baharu serta menarik pelaburan dalam sektor teknologi dan tenaga yang lebih ke arah kepada kemodenan. Okey, secara kesimpulannya, tenaga yang boleh diperbarui ini mempunyai potensi pasaran yang besar di Malaysia kerana negara ni mempunyai sumber alam sekitar semula jadi seperti cahaya matahari, air, angin dan baju gising yang mencukupi. Penggunaan tenaga ni bukan sahaja dapat memenuhi keperluan tenaga negara sahaja, malah dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar serta pergantungan kepada bahan api fosil semata-mata. Oleh itu, pembangunan dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini perlu terus diperkukuhkan bagi menjamin bekalan tenaga yang lebih lestari pada masa hadapan. Okey, habisnya slide pembentangan saya ini, maka tamatlah sudah video persembahan saya ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.